Hari ni nak tambah satu ilmu. Saya pun baru tahu. Okay? Apa lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya ramai orang tak tahu tentang perkara ni. Apa kata kita kongsi. Okay? Like, comment, share, subscribe pun semua. Ni saya nak tunjuk. Ini rumah Kedah asal. Bersama dengan saya, ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri, Pegawai 1 Syuaib bin Mat Isa, bekas tentera, dulu dahikan dekat sini, rumah 2 dekat sini. Kan, ayah saya sudah berumur 83 tahun. Abah, cuba cerita sikit bah, rumah lama ni. Gambar ni memang gambar rumah lama abah lah. Yalah. Okey. Inilah rumah lama masa saya dibesarkan. Saya lahir tahun 1943, rumah ni dah ada lebih kurang macam ni lah. Dia ada banyak bahagian. Pertama ni bahagian beranda untuk kanak-kanak main kat sini. Tu beranda. Yang ni bangunan yang rendah ni, dia bangunan lepau dipanggil. Dengar tu lepau. Saya pun tak pernah dengar ni lepau ni. Ni bangunan ni dia panggil lepau. Lepau ni memang untuk tetamu lah. Kalau tetamu main nak jamu makan pun kat sini. Kalau tetamu nak tidur pun kita bagi dia tidur kat sini lah kawasan lepau ni. Dia kira tempat tetamu khas. Dia tidur pun nak datang tidur sini. Tidur kat situ. Tapi orang kampung, orang adik-beradik semua macam mana? Adik-beradik pun kat situ lah. Boleh lepak, boleh duduk sini lah. Situlah. Keluarga aja. Jadi rumah ni dia ada serami dia panggil. Serami. Rumah ibu. Okey. Ni dekat ni macam ni dia panggil serami. Serami belah ni dia rendah sikit, dia sama naik dengan lepau, sama tinggi dengan lepau. Lepas tu rumah ibu ni dia naik sikit dan dia ada tingkap pula ni sebenarnya. Oh ya ke? Sebelah ni di antara ni sini sampai ujung belah sana ada tingkap macam ni juga. Dalam ni dia ada tingkap. Tapi tak boleh nak tunjuk lah. Tapi dia ni dia ada beza. Yang ni rendah tu tinggi sikit. Tinggi sikit. Yang ni dengan yang ni sama. Tapi belah dalam ibu tu dia naik sekaki. Dia naik sebelah dalam dia naik satu kaki. Dia naik sekaki. Ada sama, sebab orang zaman dulu buat ni. Dia sama ni. Hak naik sekaki ni sama dengan serami belah sana. Serami belah sini dia rendah sekaki sama dengan lepau. Dia macam tu. Jadi kalau keluarga sembang sinilah ni, duduk kat tingkap ni nampaklah kepala ni kalau duduk sembang ni. Tu mesyuarat, ahli mesyuarat tingkap. Mesyuarat tingkap. Betul belakang ni apa dia ni bah ni? Ini. Yang ni dapur, rumah dapur. Rumah dapur, okey. Lepas tu ni pelantak. Ni pelantak, okey. Pelantak ni kosong lah. Lepas tu adalah macam ni lah si dekai dekat situ. Duduk bergincah basuh apa-apa kat situ. Gincah tu apa? Gincah. Bergincah ni tempat orang membasuh berbagai-bagai. Gincah. Bahasa lama ni. Macam-macam lah. Basuhkan baju basah bulan ni lah. Atas ni? Atas ni. Di bawah tu acak tu. Bahagian bawah ni penuh dengan air. Ayak lah ni. Kalau ada itik lah. Ni tempayan ni untuk basuh kaki. Macam tu. Tempayan untuk basuh kaki. Ni semua pokok-pokok pinang ni dulu banyak lah kat sini. Dulu banyak pokok pinang ni. Memang dia orang kata kebun pinang ni pokok ni rapat-rapat. Rapat pokok dia? Naik sampai atas ni orang kata liun. Boleh kalau kita panjat, lepas tu kalau kita nak pergi sebelah kita lenturkan pergi sebelah sini pula. Ni pula. Punyalah banyak. Banyak rapat. Ada satu lagi yang orang tak pernah tu. Ni, yang ni dia panggil seron. Seron. Tu seron dia panggil. Seron. Ni seron ni apa dia? Seron tu tempat ayam bertelur. Seron. Seron dia buat daripada bulu. Dia buat tabut atau dia buat jerami dalam ni. Lepas tu ayam dia ayam bertelur kita ambil makan. Dapat telur ayam. Atau menetas kat dalam tu lah. Menetas dalam tu. Tu dia panggil seron. Seron macam tu. Ini guys, ni rumah ni kan dulu tapak dia kat sini. Jadi ayah saya usahakan cari pelukis. Lukis dekat dinding ni habis beribu ringgit jugalah untuk kita tengok. Kan sebab sekarang ni banyak sangat rumah-rumah kalau di belah utara ni bercampur. Yalah bercampur kan. Rumah Kedah campur rumah Perak dia bercampur, campur-campur. Tapi yang kalau rumah Kedah yang betul lebih kurang macam ni. Rumah Kedah yang asli macam ni. Dia mesti ada ciri-ciri dia. Ada apa-apa ciri bah? Rumah Kedah. Dia ada beranda, lepau, serami rendah, serami sama naik, rumah ibu, ada dapur,
dia ada pelantak. Oh. Dia ada semua tu lengkap macam tu. Kalau siapa-siapa Betul. pandai buat AI kan, cuba kau buat balik rumah ni ikut suasana zaman dulu, ikut design ni. Okey. Ini depan ni apa dia ni, Mas? Ni ada kebau, kebau pula ada 2 warna. Ni suasana. Masa ni masa kebun pinang dulu-dulu. Masa musim padi setahun sekali, kebun ni lepas orang ambil padi, lepas gitu je. Bila petang, dia pergi kawan lah. Kawan ramai-ramai tu. Bila petang, dekat-dekat nak senja dia balik lah. Oh, pandai balik kan? Kalau tak balik, pergi panggil lah. Panggil dengar suara kita, dia balik lah. Dia angkat kepala aku tu. Dia dengar suara kita, balik. Ni kebau yang Abah belah dulu kan ni? Ni kebun ni, kebun balang. Kebau balang. Saya belah 2 ekor tu. Satu kebun hitam, satu kebun balang. Susah Jarang lagi. ada orang tua-tua dulu kata, bisa kononnya daging dia. Oh iya ke? Orang tak makan. Oh, tak makan. Orang kampung biasa tak makan. Ya, Mainkan kita jual pergi tempat lain lah. Macam. So, ni ada apa ni, Pak ni? Ada pulau yang sebelah ni. Ada apa ni? Rumah orang. Itulah. Tiap-tiap bendang tu kadang petak-petak yang besar tu dia buat telaga. Ada telaga dia gali sendiri. Dia buat telaga sebab yang pertama telaga tu untuk ikan berimpun. Ikan macam mana? Ikan nak berimpun? Ikan bila kemarau semua ni kering. Okey, musim kemarau. Dia masuk dalam ni lah. Dalam telaga ni. Telaga. Selalu pokok ni orang panggil pokok pulai dulu. Nama dia pokok pulai. Dia naik tinggi gitu. Bawah dia ada kak. Ikan suka. Mudah tangkap ikan macam tu, Bang. Semua berkumpul. Tapi telaga setengah telaga besar. Kena pakai pam. Oh, iyo. Kena pakai pam. Kami pernah beli telaga dengan ayah dulu. Pam. Sampai 1 tong padi tu. Ikan? Ikan. Ikan besar-besar. Ikan ruang besar-besar betih. Oh. Ikan sepak benua besar-besar tu. Weh, sedap makan tu. Balik dengan selut. Tahu lang api. Tak buang selut makan. Manis. Oh, macam tu ya? Kan. Ikan sepak benua. Berminyak punya besar ikan-ikan. Ikan sepak benua tu. Sampai berminyak tu. Kita bakar. Balik dengan selut. Ikan tu. Lepas tu. Bakar darami. Tahu lah gitu. Lepas tu koyak buang tanah tu makan. Sedap. Okey, Bah. Terima kasih, Bah. Bah tunjukkan kepada generasi dan juga pengikut-pengikut Tuan Hutan dalam YouTube Tuan Hutan ni. Okey, semoga tuan-tuan dan puan-puan sebarkan video ni. Saya percaya ramai orang tak tahu. Saya pun baru tahu. Kan? Tentang perkara ni. Terima kasih sangat atas usaha ayah saya menzahirkan semula. Kan? Sekurang-kurangnya kita boleh nampak benda tu macam mana rupa yang zaman dulu. Kalau siapa-siapa pandai AI ke apa ke, boleh guna design rumah kayu lama ni, cuba buat. Kan? Ni rumah Kedah asal. Okey? Sekarang susah dah nak jumpa. Inilah dia. Kehidupan zaman dahulu untuk warisan dan tontonan kepada generasi yang akan datang.